Di dalam trading, kita perlu faham tentang setup gerakan, dia punya rules dan juga SOP trade. Okay. So dengan memahami setup rules dan SOP trade ni, mudah untuk kita mencari entry yang terbaik dan juga untuk mencari exit yang terbaik. Okay. So bila kita dah faham tentang setup gerakan chart ni, so kita dapat maksimumkan profit dan juga dapat minimumkan kita punya loss. Okay. So untuk video ni saya kongsikan tentang setup gerakan profit trading SCPO. So dia ada tiga contoh setup gerakan, sekadar pembelajaran semata-mata. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. So kita mula dengan setup sesi malam 14 Mei 2026. Okay. Ini pukul 9.25 malam. Open dekat tapak. So bila open dekat tapak, secara teorinya dia akan membuat pantulan gerakan ke atas. Okay. Satu lagi kita boleh guna kita punya setup candle opening. Okay. Apa itu setup candle opening? Okay, setup candle opening, monitor lokasi candle opening jika dia get down. Gerakan seterusnya kalau dia breakout high candle opening, maka potensi untuk membuat gerakan menaik menutup gap. Okay. So kita tahu dia get down kat sini. So secara teorinya dia akan naik untuk menutup gap dia kat sini. Kita dah gandakan kotak yang berwarna merah kat situ. Okay. So sini support, sini resistance ataupun aras target. Okay. So kita ada banyak setup rules dan SOP. So kalau dapat faham semua setup rules dan SOP ni, so mudah untuk kita trade dan menjana profit yang konsisten dalam trading SCPO. Dan setup rules dan SOP ni akan ditambah dari semasa ke semasa. Okay. Jika berminat untuk belajar tentang setup rules dan SOP ni, boleh sertai kelas analisis teknikal trading SCPO. Untuk maklumat lanjut, boleh klik link di bahagian description atau boleh komen di ruangan komen. Okay, mari kita tengok chart lebih clear. So dekat sini kita nampak ini candle opening. Okay. So secara teorinya kita tunggu dia breakout high candle opening iaitu di 4378. Okay. So 4379 tu kita dah boleh cari entry buy. Okay. Stop loss kita letak di low ni lah. Di 4370, maka stop loss 43 4369 atau 4368. So ada dalam 10 tick lah dia punya stop loss. Okay. And then target kita first kali dia akan tutup gap ni lah. Okay. Dan seterusnya kita ada R sebelum ni. Candle biru adalah candle resistant. So R dia di 4403, 4405. Okay. So kita set TP di 4404. Di tengah-tengah. So entry di sini, exit di sini. Okay. Daripada pukul 9.20 sampai 10.25 dalam masa 1 jam. Okay. Berapa kita boleh dapat profit dalam masa 1 jam untuk satu entry ni saja, kan? So bila dia dah keluar candle purple ni, sebenarnya dia dah bullish trigger. Memang ada gerakan bullish menaik ke atas. Dan dia keluar candle biru, maka dah sampai R. Dan dia sentuh R juga. Memang kuatlah sini. Memang R+2. Lepas tu dia akan buat pullback ke bawah. Sebab kita tahu chart gerak zigzag. Okay, ngam dah sampai TP sebab pukul 10.30. Set TP 4404. Lancar dia gerak. So berapa boleh dapat? Okay, masa screenshot ni 4401. 550 profit. Entry 4379. Ngam lah dekat sini tadi kan. Okay. So bila sampai 4404 tu, profit dalam RM625. RM625 dalam masa 1 jam. Okey lah. Untuk satu malam. So bolehlah rehat kan. Kalau rajin, boleh masuk lagi kat sini. Masuk sell pula. Kalau dah rasa cukup, cukuplah 625. Besok pula cari entry. Okay, and then sesi pagi. Bila sesi pagi ni dia buka, gear up dan laju dia naik. So bila dia laju naik ni, kita tak tahu nak masuk ke mana. Tak sempat tumpang. Kalau tumpang nanti dia jatuh pula. So tunggu saja dia pullback. Tunggu saja dia pullback. Monitor kalau dia buat pantulan DMA. So kita tunggulah dia pantul DMA. Sebab secara teorinya gerakan chart ni dia naik, lepas tu dia pantul ke EMA dan dia meneruskan gerakan menaik yang seterusnya. So
Kita tunggu dia pantul tadi. Ini candle yang buat pantulan kat EMA tu. Candle merah ni. Lepas tu candle sebelah dia belum breakout candle pantulan tu. Dia hanya buat wick je. So kita tunggu next candle dan kita tunggu dia breakout 4426. So kita entry lah di 4427. Target 4444. Kenapa target 4444? Sebab R dia 4443, 4445. Kita ambil tengah 4444. So, 5, 10, 15 minit, profit RM425. So, mari tengok chart lebih clear. Sini tadi kan. So, sini tadi. Okay, tukar color lah. Okay, so dia dah naik. Kita tunggu dia turun dan dia pantul di EMA. Sini dia pantul. Candle yang ni dia tak pantul. Dia tak keluar. Okay, candle yang kedua. So, kita tunggu candle yang ketiga. Ngam lah dia membuat gerakan menaik yang seterusnya. Cuma dia ada R di situ. Mana datang R tu? Daripada sini. Okay. R yang 4403 tu datangnya daripada sini. R 4405 tu datangnya daripada sini. So kita set TP di tengah-tengah di 4444 kan. So ngam-ngam mesh TP 4444 tu seterusnya dia jatuh. Okay. Dan tamatlah sesi pagi. So ini analisis untuk sesi petang. Pukul 12.04. 12 tengah hari tu dah ada analisis untuk sesi petang. So kalau sesi petang open low ataupun get down, maka potensi untuk dia buat inverted head and shoulder. So sekadar pembelajaran semata-mata. Sesi petang memang dia get down lah. Sesi petang open get down. So kita kotakkan candle opening tu. First kali setup dia buat pantulan di EMA. Yang saya bulatkan ni. Dan second dia bocor candle opening. Okay. So mari tengok chat. So dia buka get down lah. So kita tandakan low candle opening tu. First kali dia buat pantulan di EMA. So dia naik, dia pantul kat sini. Okay. Then dia bocor candle yang buat pantulan tu, maka dekat area sini kita dah boleh cari entry sell. Bila dia bocor 4423, maka kita boleh cari entry sell di 4422 ataupun 4421. Okay, lagi strong kalau dia bocor 4413 low candle opening, maka lagi lancar dia ke bawah. Okay. So yang ni tak ada screenshot entry pula, so tak boleh nak share lah. Tapi berapa boleh dapat? So tengok then dia jatuh, 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 jatuh. Sampai sini berapa tick agaknya tu? Kalau kita entry kat area sini lah kat sini, so sampai sini 23 tick boleh dapat at least 23. Ataupun kalau kita tunggu sampai kotak merah ni dalam 32 tick. Untuk sesi petang sampai pukul 4.20. Okay. Lepas pukul 4.20 tu dia buat reversal candle, hammer dan engulfing. So bila hammer dan engulfing ni ada potensi untuk membuat pullback atau reversal. Okay. So dia naik dan dia naik so dia naik, dia sampai kaki low opening tu. Dan dia keluar candle warna biru itu. So low candle opening tu dia dah jadi SBR, support become resistant. So bila dia naik sini dah jadi R. Then keluar pula candle biru. So biru bertemu R, R +2 mesti akan pull back ke bawah. Kalau kita terlepas entry yang dekat sini, kita boleh tunggu entry yang seterusnya. Okay. Entry buy on pullback. Okay. So dekat manakah entry buy on pullback tu? So ni dia buat pantulan di EMA tapi dia tak breakout candle pantulan. So tunggu lagi. So sini dia buat satu lagi reversal candle yang warna purple. So kita punya indicator ni, kalau keluar candle warna purple dia adalah candle untuk bull trigger. Okay. So tunggu next candle, kalau open sepatutnya dia breakout high candle purple ni, kita dah cari entry buy. Okay, and then target kita di area sinilah. Candle opening tadi ataupun di EMA 200 iaitu line warna merah ni. Okay. Ngam-ngam sampai dan habis di situ. Okay. Ini pukul 5.30 kan. Kalau kuat potensi cari EMA 200 di 4418. Okay. So pukul 5.52 memang ngam dia sampai EMA 200 4418 siap breakout ni. So begitulah secara teorinya.
Okay, ini contoh entry. Okay, ini contoh entry di 4407. 4407 dekat candle yang selepas candle purple ni. Masa screenshot ni dah untung 175. So, at least di hujung waktu ni daripada pukul 5.20 sampai pukul 6 ni dapatlah lagi dalam 200 hingga 300 profit. Okay. Sebab tu dalam trading ni kita kena faham dekat manakah setup dan entry yang terbaik. Okay. So at least kita dapat minimumkan loss dan dalam masa yang sama kita dapat maksimumkan profit. Okay. So begitulah sedikit perkongsian setup gerakan profit trading SCPO. Sekadar pembelajaran semata-mata, semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Jika berminat untuk menyertai kelas analisis teknikal trading SCPO dan belajar tentang setup rules dan SOP trade, serta dapatkan custom indicator trading view dan juga akses untuk sertai grup Telegram SCPO Traders untuk pembelajaran, pembincangan dan guide yang berterusan serta channel Telegram SCPO Traders untuk video-video pembelajaran dan video-video rakaman kelas. Okay. So boleh klik link di bahagian description di bawah video ni ataupun boleh komen di ruangan komen. Okay. So terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.